号我下午行当本身了。So kita pagi ni sekitar jam pukul 7.39 waktu China Union sama saja. Kita akan bergerak daripada this one is hotel from Seaview dekat dengan Air Highlight. Kita akan naik ke train akan menuju ke Lijiang. Tengoklah kejap lagi macam mana perjalanan. Doakan perjalanan kita guys. Amin. Syuk. Okay, so kita dah sampai di Delhi Railway Station. Buat sekarang ni sebab train kita ni agak awal, kita sampai ke sini agak awal juga. So kita akan cari breakfast ni. Guys. Angin ni. Okay guys, so hari ni kita dah sampai. Okay, 1, 2, 3. Alright guys, kita dah sampai ke train station Lijiang. Train station Lijiang. So untuk ni hari ni kita akan bergerak ke kita punya the best destination ever for today. Doakan perjalanan kita. Dan inilah suasana guys. Korang boleh tengok. Di Lijiang. Untuk perjalanan ke hotel kita menaiki Didi. Dengan train tadi perjalanan 2 jam. Agak lama tapi pemandangannya memang cantik lah sepanjang kereta api tu. Tengah tunggu Didi, kita guna aplikasi Alipay. 我客人也马上到了，就一个箱子。上车里边，上车里边，一起。Nah, komen sikit. Kita menapak pergi ke hotel. So kita baru sampai di tempat yang kita nak check in. Memang agak letih sikit sebab perjalanan tu nak kena berjalan berhenti sangat-sangat berbaloi. Kita dapat sedikit already dan juga minum panas. Semua kita check in ke sini. Mari kita tengok hotel. Okay. Right, so ini kita punya hotel. Yang ni kira macam kalau you guys nak tahu, yang ni average hotel. So come in. So yang ni dalam bilik yang ber 3 people. Okay, come. Masuk. Okay. Right, ini toilet dan ini yang paling special dekat sini. Gerak, sila dulu ke sini dulu. Okay, right. So kita tengok, ni kawasan ni boleh pakai. Tengok view yang sangat cantik. Okay, right. Tengok toilet. Masuk tandas jom. Toilet dia special tak? Dia yang tak syok, yang tak ada pipe. Sini ada banyak hutang. Kita boleh basuh bumbu, ada air. Boleh tengok. Yang ni okey lah, ada pipe dalam bilik A.
Okay, so kita dah nak bergerak ke, kita dah settle semua check in. And hari ni kita nak bergerak untuk mencari lunch pula pada pukul 2.46. So guys, kita kawasan memang sangat cantik. Dia ada seni bina Chinese sikit. Yang ni ialah anjing husky. Ni. Okay, alright. Yang mama, tak ada mama, lagi pening ni. So banyak video. Tak perlu kan? Ni malam suasana di Lijiang. Tengok ada kiri kanan, balik ke kelas. 300包，来一个，就4个钱。你的大。下面的，这我家吃了我。 Jagung. Okay guys, so sekarang ni day 4 Yunan. Waktu sekarang menunjukkan pukul 5.28 pagi. Kita akan bergerak ke Jade Snow Dragon Mountain. Ingin menaiki van dan juga cable car. So doakan perjalanan kita guys. Musbah. And kita menaiki van. Sekarang ni kita dapat tahu van yang sangat best. Tengok see around. Tengok van ni memang best. Instant lah. Mana lekat ada instant. Dia bagi pair. Lauk dengan nasi. Bagi 2 lauk aku.各位游客，您好，车辆起步，请做好扶好，系好安全带，手不要伸出窗外。我们先来个扶手，先走，这个要什么话？就观赏绚丽依旧的景致，客运索道是一种非常安全的空中。这是明朝一家。谢谢。向南13座海马载5000米以上的小飞翘马起飞，不仅气势磅礴，而且效率。 Okay guys, kita dah sampai di kawasan pegunungan ini. Sangat mencabar guys, sebenarnya agak sejuk juga. Kapek. Agak sejuk. Kapek cable car. Takut tak boleh nak naik. Kalau dah naik, tak boleh nak takut dah. Untuk kopi dia berapa harga? 40. 40 yuan kopi. Boy, Pernah? tenggelam benda tu. Ada kopi mahal kan? Okay. Okey dah, masuk. Lapis tu. Bo. Dah maju dah. Bola benda tu. Pun nasi itu tu. Lepas tu tudung.
tudung hirangnya. Dah, siap. Tunggu 5 minit. InsyaAllah. Itu dia. 我跟你讲，另外2个不好找，但是男生一定好找。尊敬的各位游客，月龙雪山冰川公园景区为露天景区，个人礼仪和他人健康。 Guys, ini bukan main-main lah guys. Betul-betul syababa ni. Kita dah sampai ke destinasi yang seterusnya, which is yang ni kita panggil sebagai Blue Lagoon. Memang boleh nampak air dia sangat biru. Sangat-sangat sejuk juga air dia. Tempat ni sangat-sangat cantik. Tak pasti sama ada air dia boleh diminum ataupun tak, tapi memang sangat-sangat cantik guys. Wajib untuk korang datang sini dan melawat ke tempat yang sangat-sangat best. Sejuk guys. 前方小木屋，游玩结束后，请前往该处检票乘车。蓝月谷白水台到了，车辆停稳后，请您带好随身物品，有序下。 Perasaan datang ke sini? Seronok gila. Okay, right. This is Blue Lagoon guys. Mana banyak air ni? Jom. Hah? Okay, lepas sikit. So, yang ni apa sikit? So, ni lah dia punya anak lake dia. So, dia ada satu Tiang Tiao Lake, Lang Xiu Lake, Jin Tiang Lake, Yu Wei Lake. So, yang ni memang air dia semua biru lah. Macam ni. Blue Bay ni. Reflection. Okay, cakap awal sikit. Kita akan tengok persembahan. Okay. Jadi, swipe up. Sabar bah. Sabar. Okay. So, sementara kita nak tunggu performance yang akan start lebih kurang dalam pukul 1.20. Kita makan dulu nasi goreng. Sekarang ni kita tengah dekat Caji, dekat area dengan area kita performance. Memang sedap.给准备起身，大家安静。印象力张的所有演员，摄影旁的朋友，打个招呼。等一下，我们这里有11个民族向你们问好，多民族热血。 Ramai guys. 来自藏族朋友们热血。 Betul?
chihuahua. Chihuahua. Yang mana, yang mana? 姐姐帮我补洗衣服。 小心影响为主。